Okay guys, so sekarang ni korang teman Sophie buat dessert untuk Syami. Benda ni memang simple je. Sangat-sangat simple. Tapi Sophie tak nak buat seorang-seorang. Sophie nak ajak tuan badan dia sendiri teman Sophie. Boleh? Korang nak kan? Okay, cepat Syami. Bos, sana sikit. Sana sikit. Aku yang kena duduk sini, aku yang nak masak. Salahnya. Helah, kau kita fikir aku tak kerti masak. Kau tak reti tengok muka lah weh. Helah, tengok muka. Don't judge a book by its cover. Okay? I judge. Sana. Weh, panas. Okay. So panas-panas kat video sini. ni disponsor oleh Syami. Tak ada. Okay. So sekarang ni kita nak buat menu koktel. Okay, menu koktel. Sekejap lagi mana tahu diorang sendiri pun boleh minum petang-petang ni. Diorang panas-panas, diorang sendiri boleh minum. Dan kita sendiri pun boleh minum juga. Walaupun kau tengok belakang ni hujan. Tengah hujan sekarang ni tapi cuaca panas tau. Bahang sini. Ya, dia hujan tapi hujan yang tak ada angin langsung. Yes. Tengok member dah perlu macam mandi dah. Pakai baju macam nak pergi pantai. Pang ni. Okay, so sekarang tanpa lengah masa, jom kita start hidupkan api semua dulu. Okay. Memang dia ni je. Apa? Koktel memang kena buat buka api semua tu. Ada certain orang kan, koktel dia tuang terus dalam jar, dalam mangkuk, terus letak susu semua. Yes, tapi yes. jenis aku suka masak susu tu. Orang lain-lain lah. Kalau aku nak special sikit buat untuk kau. So aku nak masak. Susu. Suka susu. Memanglah muka macam kau suka susu. Tuang je. Dia letak air dulu. Air ni korang anggaran kau macam kita orang nak buat berapa orang kat sini? Rasanya ramai kita. Ramai. 15 orang, 18 orang. 18 orang ada. Yes. Order. Okey, kita tuang air. Yang ni korang agak je lah ikut berapa ramai orang yang korang api nak tu buat. kau dah setting belum? Dah, aku dah slowkan. So, api korang kena slowkan. Macam dok slow pun. Sejak bila koktel masuk air mineral weh? Hah? Hei! Dengarlah dulu orang nak buat. Ini konten aku ke konten kau? Masalahnya kau tak reti je ni. Tuang. Kau je tak ada bakat, dia takkan koktel boleh tak mineral. Boleh, Syami. Cairlah, tak sedap lah. Kan ada susu pekat, ada susu cair. Awal-awal aku rasa macam tak sedap lah. Ya Allah, don't judge book by its cover. I judge you. Wah, kau jenis suka. Oh. Okay. Weh, Syami. Okay. Makeup tebal. Bang. Who cares? Aku makeup tebal pun nak tunjuk kau. Anjay, sebenarnya ini. Syami. Apa yang beria dah perlu sangat tu? Tak boleh buka. Aku tak boleh buka. Tu aku minta tolong kau. Asal tak boleh nak keluar? Okey. Mana tisu ni? Takkan aku nak... Kat sana, pergilah ambil. Geramnya aku. Dah macam suami dah pula. Nak kena buat kerja semua benda. Kan bakal. Dia kan, aku tak tahulah kenapa. Mungkin aku je lah yang boleh terima dia kan. Sebab kalau perempuan lain tak boleh terima kalau lelaki perangai macam ni. Dia tak ada kesabaran, pandai-baran, dayus. Selalunya perempuan tak nak lelaki perangai macam ni kan. Betul tak? Lelaki zaman 2025 ni tak nak pilih salah lelaki. Yang bocah. Ya Allah, kau sekarang ni kau siapa pelong kau apa? Dah macam titik siapa pelong kau? I think macam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, too sweet. Too sweet. Too sweet. We need to... Oh, tak payahlah, tak payah tambah air. Rasanya rasa dia dah okey. Sebab apa tak perlu tambah air? Sebab nanti bila kita dah letak buah semua, so dah akan campur perasa dengan buah tu punya air tau. So tak payah. Lepas tu kalau kita makan koktel ni selalunya kita letak ais. So ais tu akan cair. So dekat situ tak adalah manis sangat. Okey. Dah settle dah Syami. Tutup api. Kau dah cuci belum tu? Dah cuci. Tengok tak bersih? Aku pun bersih Syami. Jangan risau, aku takkan sakit perut tak. pun. Kalau aku jaga kau tak akan ada berasing. Sekarang ada berasing sebab tak ada siapa jaga. Mak aku tak boleh jaga aku lah. Jangan macam tu. Kau kan jauh dia dengan mak kau sekarang ni.
Tadi aku Macam cakap selalu nama aku. Mama Rina, sorry. Tak ada niat pun nak cakap macam tu. Ajar. Tak ada niat pun nak cakap macam Nak tu. cakap family aku tak kerti jaga anak Sini Aku pasti sebab diri aku sendiri. Sebab diri kau Bukan lah. family aku yang suruh. Okey? Hah? So kau jangan nak tentukan hidup. Aku sendiri yang pilih untuk ada kuasa. Nanti kalau dah kahwin, aku akan jadi hidup. Patutlah badan membesar. Malas. Kerja semua nak aku buat ni aku. Aku malas. Ha? Mana diri tak membesar. Badan tak membesar. Bicep makin tebal. Ha? Siapa dengan aku dia mesti badan membesar. Apa bahagia sangat ke dengan aku? Ha? Fael nampak kecil tu kan? Pipi pau tu, pipi pau. Aidah tak cakap lah. Dia dengan aku dulu boleh dibeli dia. Hai. Slow-slow lah Syami. Syami guna otak. Bismillah. Gang. Ni aku lah. Ni. Bukan ni lah. Okey korang. Kalau Sophie kan, kalau buah ni kan lychee kan. Kalau buah, Sophie masukkan buah je. Sophie tak masukkan dia punya air lychee tu. Okey, sebab tak berapa sedap. Nak dicampurkan air lychee tu dengan air koktel, air susu. Okey korang. Kejap. Woi. Hei, lelok. Oh. Darah. Awak habiskan. Tak payahlah buat dekat. Alright. Okey, awak pula tuang susu tu kat dalam ni. Awak tuang kat dalam ni. Okey. Okey korang, so last part kita adalah kita tuang susu dekat dalam jug ni. Okey, kita tuang susu slow-slow. Bismillahirrahmanirrahim. Percaya aku. Percaya. Slow-slow Syami. Jangan Kalau buat. apa-apa jadi aku minta maaf kalau aku. Jangan Mi, jangan. Aku tak percaya kau, aku tak percaya. Aku nak kau tahu yang aku realize berpartner dengan kau. And jaga diri. Aku pergi dulu. Syami nak pergi mana? Bismillah. Wow. Ngam. Ngam. Jangan duduk dulu. Ambil dalam ada sendok. Oh tak, saya guna sendok ni je. Sabarlah, baru nak uji sikit kesabaran tu. Ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Akak. Masih ingatkah hadikah kita bercanda? Dah lah. Di petang Itu Sophie sampai menangis. aku tengok semua orang tidur. Lepas tu kan nampak dua orang ni kan. Semua tak nak percaya. Kita Semua orang tak nak je. percaya. Kami Orang semangat buat konten ni. yes. Orang lain semua tidur. Tapi kak, kita orang bukan lebih kepada konten. Kita orang lebih kepada infak. Kita orang akan bagi kepada orang-orang yang memerlukan. Macam infak tu betul-betul sikit. Infak. infak. Akak nak tanya kau Sophie. Tanya apa kak? Aku di sini sikit kak, tak nampak. Kau buat apa ni? Ini konten saya buat koktel. Okey, tapi kenapa dia dapur gas? Tak faham. Oh, sebab selalunya orang buat susu ni, diorang tuang je terus susu. Tapi Sophie masak susu tu. Kenapa? Sebab lagi berlemak. Lagi berlemak. Macam kau lah lagi. Dah buntal sikit. Bengkak. Orang kata orang cakap. Bengkak tu Rina je tau. Lu kau mention orang. Tak, sumpah. Rina. Sumpah Rina. Rina Rina dengar. gemuk. Rina buntal. So, konten saya ni kak, saya buatkan untuk Syami dessert petang-petang. Syami, sahabat banyak ni Syami. Tak lah. Kan saya cakap yang kita orang nak infak. Lupa. Tengoklah badan dia. Syami. Tak,
tapi dia nak ni lah, dia nak ajar. Satu dia habis. Memang pernah. Habis. Tak baik lah Lepas tu kak. buasir. Tadi kan aku bagi kau senduk. Mana kau letak senduk tu? Aku datang sini tak nampak senduk pun. Ada senduk kat dalam tu. Syami, aku tahu. Ke kau dah terbawa ke dalam? Syami, aku tahu. Ha. Prank. Tapi tak berjaya. Tak prank. Prank tapi tak berjaya. Tadi Syami ada pegang senduk. Tengok kak. Mana ada senduk? Ada garam. Nak prank orang ke je kan? Weh, come on lah. Takkan kau nak prank kita orang weh. Kita Mana tak bodoh. dia? Macam mana sekarang macam mana? Kau mesti dah rasa, mak dah kantor bodoh macam ni. Tolong senyap. Mana dia? Aku baik lah. Aku tak macam kau dengan akak. Tolong. Kau nak cakap akak jahat. Saya tak cakap akak jahat. Akak Kau terpengaruh asal nak dengan cakap, Syami. kau asal nak cakap akak jahat? Mana ada aku Akak ni dah lah. Syami terpengaruh dengan aku. Betul. Akak dah start semua. Yes, akak yang munafik. Kau yang Awak munafik. Kau yang munafik, Syami. Dah. Jangan banyak cakap, rasa lu. Kau lah orang pertama kena rasa. Juri lah. Kita kena hormat orang tua. Akak paling tua. Akak Eri, garam. aku rasa ni prank. Kau dapat garam tu. Tiba-tiba buat konten ada garam. Kau jangan. Erin, kau pun tahu kan kalau masak kan, kalau kita tambah garam kan, dia akan jadi perasa berlemak kan. Tak. Eri, kau orang tua tak tapi kau tak bodoh tau Eri. Erin, kamu Erin. Tapi masih banyak garam ni, mungkin dia letak sikit. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Nampak Kamu lah tak? kak. Akak tu dah Gen Y kak. Janganlah. Garam Gen Gen Y Y, ni. dia Gen Alpha lah. Kepala otak kau je lama. Sebab saya Dia dulu apa? memang ni. Mana ada aku je apa? Gen Y dah. Raya menawan kesana kemari, rakyat penuh ceria. Tu. Tu satu. Tu. Tu satu. Yang nombor dua. Weh, lah. Harry, sorry. Tak apa. Okay. Harry cakap. Eri cakap dengan siapa? Tapi Eddie daripada ni lah. Daripada dulu lagi dia suka buat punchline seorang tak? Kau lah kena rasa. Kalau aku buat sendiri, aku tak boleh nak describe benda tu. Bismillah. Sedap. Tadi kita masuk semua. Ha. Tawa. Mana dia tawa? Sebab yang mana tu? Patutnya kau yang raja pick up line. Mana ada? Aku biasa ada bang. Aku biasa ada bang. Masuk je. Nampak? Okey, Lokman. Aduh, sorry lah, tak ada senduk. Lokman, kita buat dengan sepenuh ikhlas hati tau. Betul. Apa benda yang sepah? Mana senduk? Tak Kan tahu. senang kalau ada senduk. Tolong ambil senduk dalam sinki, Aiman. Tolong senduk. Lokman. Aku rasa kau prank kan? Kau prank kan? Ya Allah. Aku rasa kau prank. Itu kawan saya tu. Tak payah bodoh. Bodoh tenggelam. Suruh tenggelam. Suruh tenggelam. Jangan. Habis tumpah. La ilaha illallah. A few moments later. Ha. ada. Nak tadi koko, pineapple. Tak naklah minum macam tu. Minum terus. Minum sekali ya? Tak, nanti tak sedap. Dia tak sedap dengan Dia memang maksa orang betul untuk minum Dia sedut tadi. Senduk tadi, Lokman ambil. Bismillah, Lokman. Hari raya aku rasa. Nom. Bismillah. Ini kalau cam ni kena. Kau masam. Masam tak? Tu Harry minum okey je. Dekat enggak ke? Ya, tak ada apa ganda. Tadi je. Cawan tadi sumpah. sumpah demi Sumpah dengan Allah. Ha. Senduk Ni dalam ni kau kacau. cari tayo dalam ni. Pakai pisau. Macam keluar tu. Yelah tak. Pakai pisau. Ha tu.
punya reaction tak? Oh, aku call je lah. Tapi kita kena buat macam biasa, macam ada majlis tahlil biasa. Aku tak minum. Sikit. Ya. Yes ya, air tangan aku Kau pun tahu kalau aku tak air tangan aku macam mana kan Tipu air tangan. Sedap. Tak kau tak sedap. Duduk sini. Duduk sini. Sami tak sedap. Aku buka kantin tadi Kasih, Man. Thank you, Man. Semua dah rasa dah. Baik je. Akak tak pakai tangan pun. Bukan prank kan ni? Tak. Prank apa? Sofi nampak tak Sofi ambil dari dalam tu tadi? Tolonglah sedap, sedap. Tolong punya ni. Penat. Air tangan tu baik. Sofi kan? Air tangan Syafi. Bukan. Sofi. Air tangan tu. Apa dia? Asal asal kan. Wih, sedap Sofi. Tapi yang mana? Ini lagi, minum lagi. Sedap pula. Ikhlas ke? Ikhlas ke? Lulus. Minum. Memang begini kan rasa? Ya, macam tu. Memang begini kan rasa? Kak minum ke? Kak minum ke? Tak percaya sangat. Akak minum. Ni tengok ni akak minum. Tengok akak minum. Kanda. Kanda. Kau macam ni kau kan. Kau kalau tak suka aku, kau jangan libatkan Sofi sekali. Ay, apa ni? Aku cakap sedap kan? Kau makan dengan nanti Nata di koko. Kat mulut besar. Serius lah, betul kan? Ya. Bismillah. Aku kena buka mulut besar juga. Asal minum sikit-sikit tu. Aku tak hargai. Kau tak ikhlas Tak pun. hargai dulu, kau tengok muka aku Mai, kita orang aku buat Tengok lama. Kanda. Tengok muka Kanda. Wah, dia tak percaya. Syami. Buah, bolehkah? Boleh ambil buah. Bagi betul lah. Bagi yang betul lah, Syami dah buang. Gampang. Ni betul daripada Sofi. Sorry, tadi idea aku minta maaf. Kenapa garam ni? Itu sama tadi kan kita dah bilas. Double weh kita. Sumpah dia awal. Sumpah. Sofi minum sama. Akan minum. Wajah bodoh kau. Ni betul. Ni bau sedap dia. Tak, ni aku jujur. Tadi first plan Syafael, second Lufael tau. Okey, sedap. Tapi dia orang Kak Bella panggil. Tapi yang tajuk akan Kak Bella ni, Kak Bella. sedap. Weh, sumpah bukan akak punya Ni. plan. Akak tadi kena kat Loman Tambah je. susu. Tambah susu. Cawan. Korang ambil buah dah, tak ada orang lain nak ambil buah. Cawan. Tidak mana aku buah. Yalah, Mel lah. Campur dengan dah go ending lah konten kau. Lama dah tu. Lama sangat konten kau. Dah. Okay guys, cakap outro. Nantilah, itu nak seorang. Ramai ni. Ya, kau mau tengok juga. Okay, nak tengok outro? Mesti best ni. Dia tengok outro. Macam mana dia punya outro Mana Mana ni bos? Senggol doang. Bukan gila. Mana dia bos? Mantap kali. Mantap kali. Itu. Ada. Okey, outro. Tak nak. Outro. Cepatlah. Tak ada outro. Okey, tengking enggak? Tak ada outro. Apa yang kau terfikir sekarang kau cakap dia. Tak ada terfikir. Kita orang appreciate, gentle. Okay, cepat. 1, 2, 3. Tak ada. Kakak abai satu kak. Tak ada outro. Cakap je thank you for watching my video semua. Ni. Itu je lah. Siapa siapa tak buat gini, aku ada idea. Aku tambah sikit. Siapa itu dah tak ada. Itu dulu. Sekarang dah Syafi. Tak best. Yang ni best. Lu, gua, bro. Tak, yang best. Alah. Alik Bella. Tak masak cepatlah hujan ni. Cepatlah weh. Outro lah. Kan betul masa Saya nak bagi orang Okey lah, lagi. kita tolong outro kan. So guys, itu saja konten first konten untuk Second. Second. So guys, itu saja Third content. Tak. Okey, terima kasih kerana join konten saya. Kau boleh Jangan kau tengok. Konten aku. Terima kasih kerana dah tengok konten ni sampai habis. Minta maaf kalau sepanjang konten ni kita orang punya lawak jenaka semua. Okey. continue. Cakap. Okey korang, terima kasih pada mana. Cepat Sofi. Hujan lebat dah ni. cepatlah. Aku tak hujan habis ni. Okey korang, dalam konten Sofi ni ada Sofi prank, ada Sofi surprise untuk Syami. Dia bercerita. So korang, Macam dokumentari pula tiba-tiba. so thank you korang Watching. thank you korang for watching.
Jumpa next video, next konten. Hai korang, thank you for watching. Tengok next video dan next content kita. Bye-bye. Jangan lupa support. Hai, jangan lupa. Kau ambil kesempatan ke? Okay, jangan lupa support Manai ataupun semua ship yang ada dekat AI ni. Semoga kita semua berjaya bersama. Amin. And semoga korang yang tengok sampai habis ni pun akan dimurahkan rezeki, dipermudah segala Jangan lepas usaha. ni cepat. Okay, Lama je kau bye cakap. guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Sekejap aku nak.